Okey, nak tukar kunci Aveta tilam. Kita tengok macam mana projek dulu. Buka visor dulu, lepas tu baru buka part skru bawah visor. Kita buka visor pakai Allen key special. Buka ni. Ni dah buka part skru. Congkel kat sini. Kita buka ni. Satu skru, dua. Akan buka. Kita tarik ni kena hati-hati. Dia ada klip. Kena ada pakai serak-serak. Kita buka wayar. Macam ni. Kita nampak dah set kunci dia kat dalam. Okey, bila tukar kunci dia, dua ni lah ni. Satu skru dengan bawah ni ada lagi satu dengan ni. Nak buka dua skru dulu Allen key. Okey, ni kalau korang tarik ni kena kepak sikit. Kau tarik je, tak payah buka semua. Jimat masa. Okey, sekarang kalau tukar kunci ni dengan ni dah tukar. Contoh kunci baru. Kunci baru tunjuk kat korang. Dah kompok korang semua. Semua dengan dia punya immobilizer dan kunci. Kunci baru. Bayar kat tukang kawas.